Hai kita semua, kali ni saya share resepi kek lapis Iko Choco Berry. Cara melapisnya senang, lapisan pertama dan lapisan kedua tu korang mabelkan setiap lapisan tau untuk mendapatkan corak macam dalam video ni. Lepas tu lapisan ketiga korang lapis menggunakan adunan yang perisa coklat. Kek ni ada 11 lapisan tau. Yang perisa coklat ada 3 lapisan, yang selebihnya tu perisa berries. 500 gram margarin, 300 gram susu pekat, 150 gram gula halus, 30 gram ovalet. Pukulkan ke semua bahan-bahan ni sampai menjadi kembang. Kalau dah kembang gebu putih, baru masukkan 10 biji telur grade A. Telur ni masukkan sebiji demi sebiji supaya senang sebati. Pastikan telur tu dah betul-betul sebati, baru masukkan telur seterusnya. Ulang proses yang sama sampai ke 10 telur tu habis dipukul. Telur habis dipukul, baru masukkan bahan kering seperti 150 gram creamer. Sebatikan dulu, kalau dah sebati baru masukkan 400 gram tepung gandum. Tepung gandum ni saya masukkan sikit demi sedikit supaya senang sebati. Tepung gandum habis dipukul, baru masukkan susu full cream sebanyak 150 gram. Sebatikan, kalau dah sebati, timbang ke semua adunan ni dan bahagi kepada 3 bahagian. Satu bahagian 600 gram dan dua lagi bahagian 800 gram setiap satu. Berat yang 800 gram, masukkan 1 sudu besar blueberry Imalco dan setengah sudu teh warna ungu. Gaul bagi sebati, kalau dah sebati cantik warnanya, ketepikan dulu. Bahagian yang 800 gram satu lagi, masukkan 1 sudu besar strawberry Imalco, setengah sudu teh warna pink, gaul-gaul sebati, ketepikan dulu. Bahagian yang 400 gram, masukkan 1 sudu besar Imalco coklat, 1 sudu besar serbuk koko hitam. Adunan kek lapis Iko kita ada 3 perisa. Perisa coklat, perisa strawberry dan perisa blueberry. Sapu bawah loyang 8x8x4 dengan margarin dan alas bawah loyang tu dengan kertas baking. Keliling loyang saya tak sapu dengan apa-apa margarin maupun butter. Panaskan oven selama 10 minit suhu 180 darjah Celsius. Lapisan pertama guna api atas dan bawah, bakar selama 8 minit suhu 180 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven masing-masing. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Cara melapisnya, ambil 100 gram yang perisa blueberry ni, korang mabel-mabelkan macam saya buat dalam video ni. Ambil adunan yang perisa strawberry ni 100 gram, lepas tu korang mabel-mabelkan macam saya buat dalam video ni. Ataupun ikut kreativiti korang masing-masing. Lapisan kedua dan sampai lapisan terakhir korang bakar guna api atas sahaja. Bakar selama 8 minit suhu 150 darjah Celsius ataupun bergantung dengan oven korang masing-masing. Letak loyang di rak paling bawah sekali. Lapisan ketiga pula, korang guna adunan yang perisa coklat. Setiap lapisan yang coklat ni berat dalam 200 gram.
Lapisan terakhir ni korang bolehlah buat corak macam saya buat ni ataupun ikut kreativiti korang masing-masing. Lapisan terakhir ni masak, keluar je daripada oven. Korang sisip keliling loyang tu separuh je tau, jangan sampai bawah. Kemudian rehatkan kek ni selama 25 minit. Kek ni saya dah rehatkan selama 25 minit. Kemudian saya sisip lagi sampai bawah loyang dan terus keluarkan kek daripada loyang. Tunggu kek ni betul-betul sejuk baru korang boleh potong. Selamat mencuba semua, semoga bermanfaat untuk semua resepi-resepi yang saya share selama ni dalam sosial media dapur kita.